Ya, nenek saya ada tonton saya punya drama, ayah saya ada tengok saya punya drama. Sekarang ni alhamdulillah diorang cuma cakap teruskan buatlah elok-elok. Dia lebih memberi nasihat pasal kehidupan. Itulah antara nasihat yang diberikan oleh Seniwati Sarimah Ahmad kepada cucunya iaitu Sadiq yang mengambil keputusan mahu menceburi bidang lakonan. Bukan hanya Sarimah, malah Sadiq memberitahu bapanya iaitu M. Jamil juga pernah berkata perkara yang sama. Patutlah Sadiq ni hebat berlakon kan? Rupanya bakat itu datang daripada keluarga. Tapi nak tanyalah, sebenarnya ayah dan juga nenek bagi ke masuk industri seni ni? Sebenarnya daripada awal lagi, diorang memang tidak menggalakkan kan. Diorang cakap so industri bukan industri yang mudah, dan bila sekarang ni bila saya cuba menapak dan merangkak sendiri, memang bukan mudah, memang bukan satu benda yang mudah. Terlampau banyak sangat cabaran dan tanpa bantuan diorang pun tak ada pun call kawan diorang ke, call products mana-mana untuk dapatkan job. Semuanya atas usaha saya sendiri. Tapi bila buat benda tu saya rasa puas, saya rasa suka dan saya rasa memang inilah benda yang saya nak daripada kecil lagi. Jadi setiap kali bila saya buat tu saya tak nak bersisia-siakan lah, saya nak buat yang terbaik lah. Saya tidaklah mempunyai followers yang besar, tak sampai 10,000 pun lagi followers kan, masih baru lagi. Tapi alhamdulillah masih ada lagi tawaran-tawaran, masih lagi ada orang terima. InsyaAllah next month filem saya akan keluar, Malam Terlarang, Astro Shaw. Dan sekarang saya baru jadi sapa oleh satu produksi United States daripada Amerika. Tak boleh beritahu lebih pasal projek tu, saya akan start shooting bulan 10 ni. So alhamdulillah lah, saya rasa walaupun saya tidaklah dapat satu attention yang besar, tapi saya sentiasa lah ada tawaran tu. Alhamdulillah. Your father dengan nenek review tak karya you, lakonan you? Ya, betul. Ya, nenek saya ada tonton saya punya drama, ayah saya ada tengok saya punya drama. Sekarang ni alhamdulillah diorang cuma cakap teruskan buatlah elok-elok, sentiasa memberi nasihat. Dia tak bagi tahu lakonan kena macam mana, lakonan ni kena kurang sikit ke lebih sikit kan, diorang tak ada bagi tahu itu, tapi dia lebih memberi nasihat pasal kehidupan. Dia menasihat pasal sentiasa humble, sentiasa sedar diri, dan bukan ayah atau nenek Sadiq itulah. Saya sentiasa di sekelilingi guru-guru, kawan-kawan industri yang sentiasa support dan sentiasa mengingatkan Sadiq untuk sedar diri dan sedar ruang lah.